sebenarnya yang kelakar tu kan, sebab bila orang perasan saya buat statement pasal saya mencari jodoh orang yang bermuka Chinese, yang tidak kurus dan bersih. Dan tiba-tiba Cik B pula buat statement, dia tanya, Dida, dia kata, mak saya muka Chinese, boleh cakap Cina, tak kurus dan tak bersih. Jadi saya pun terkedu jugalah dengan statement daripada Cik B. So pada saya itu adalah sesuatu yang biasa dalam keluarga. Aku tak tahu macam nak jawab lah benda ni. Datuk Seri Vida sememangnya menepati ciri-ciri isteri yang sempurna. Itulah kenyataan ikhlas yang dikeluarkan Datuk Fazli apabila ditanya wartawan akan keistimewaan yang ada pada Datuk Seri Vida sejurus selepas tamatnya konsert ke-7 program Talk to My Manager musim kedua Ahad lalu. Menerusi video pendek yang dikongsikan di akaun TikTok @boost itu, Datuk Fazli mendedahkan beliau mengagumi cara Datuk Seri Vida melayani anak-anaknya selain menjaga ilmu agama dan juga pandai berniaga. Datuk, tapi untuk Datuk sendiri terbuka hati sekiranya dijodohkan dengan Datuk sendiri. Amboi, soalannya dengan nada yang serius. Dia macam ni. Kita tidak boleh menolak jodoh dengan siapa juga. Dan saya tidak menyatakan bahawa saya bersedia mencari jodoh ataupun saya tidak bersedia. Apa yang saya letakkan dalam threads tu sebagai konten yang akhirnya makan diri saya rasa. Sebab benda yang saya buat untuk orang lain, untuk saya tengok apa yang orang bercakap, last benda tu digunakan untuk keadaan saya sendiri. Pada saya, jodoh itu di tangan Tuhan dan saya tidak menolak siapa juga menjadi jodoh saya. Kalau kata tak berkawan tu bohong lah. Saya berkawan dengan semua mak-mak kan. Cuma yang lucu tu bila anak-anak TTMM cakap kat bawah tadi, sekarang ni yang single ramai. Dia kata ada siapa Datuk Seri Vida, ada Adira, ada Linda Jasmine, Datuk Aida. Dan saya kebetulan saya seorang juga yang single. So mungkin anak-anak ni suka berjodoh-jodohan dan saya pun tak dapat nak mengelak daripada anak-anak memperkatakan tentang benda yang menarik di mata diorang. Tapi jujur saya cakap, saya masih single dan semua mak-mak dalam TTMM masih single juga. Yang tak single Pak Azad je. Ke Datuk tengok mak lain? Mak tengok mak lain mak lain tak masalahnya kenapa kena mak? Kan. So jodoh tu mungkin anak dara, mungkin kita cerita yang kat sini tu. Kita cerita yang kat sini. Ada ke yang bukan mak sini? Ada. Oh, maksudnya dalam TTMM? Ya, dalam TTM lah tu tak kira. Kan ada mak-mak lain aku tengok. Oh, mak lain. Oh, mak lain. Tadi saya dah bagi dah 4 nama tu. Jadi 4 nama tu kita yang bersahabat pun. Tapi Datuk nak Seri Vida, Datuk nak Datuk Seri Vida. Menepati tak Datuk cerita rasa tu? Okey. Sebagai seorang lelaki, pada saya Datuk Seri Vida itu memang menempati ciri-ciri seorang isteri yang sempurna. Saya tengok cara dia menjaga Cik B dan Kacak, saya sangat kagum sebab berciuman dengan anak sentiasa. Dan saya kagum kelebihan Datuk Seri Vida ini. Dia kalau bab agama, dia tip-top. Dan dia bab menjaga anak, dia tip-top. Bisnes pun dia tip-top. Jadi memang dia menepati ciri-ciri seorang isteri yang sempurna untuk siapa saja. Subscribe with notifications on.